Kalau kita dapat jemputan kenduri dalam satu hari, terlampau banyak jemputan kenduri, macam mana kita nak menghadirinya? Maka yang terbaik kita menghadiri kesemuanya. Itu yang paling baik. Kalau kita tak dapat hadir kesemuanya, cubalah menghadiri sebanyak mungkin. Mana kita tidak berpada dengan satu jemputan sahaja. Jika dalam jemputan yang kita nak hadir tu tak boleh nak pergi ke semua, jika kita terpaksa membuat pilihan dalam banyak jemputan tu, pilihlah jemputan wali mutung urus berbanding dengan jemputan kenduri-kenduri yang lain. Kerana dari sudut hukum, menghadiri jemputan wali mutung urus adalah wajib jika tiada sebarang keuzuran. Adapun jemputan kenduri-kenduri yang lain jatuh hukum sunat sahaja. Jika semua jemputan tu wali mutung urus semuanya, macam mana cara kita nak buat pilihan? Maka pilihannya adalah menghadiri jemputan yang pertama. Siapa yang terlebih dahulu menjemput kita, jemputan itulah yang kita wajib menghadirinya, kerana yang bakinya adalah sunat sahaja. Jika jemputan yang pertama itu jauh, kita tak sempat nak pergi, jemputan yang kedua yang berikutnya dekat-dekat saja, maka pada ketika itu jemputan yang pertama tu kita dikira sebagai uzur, kemampuan nak pergi tak ada pemandu, kos yang banyak dan sebagainya, maka kita tapislah jemputan yang dekat-dekat tu, mana yang kita perlu hadiri. Jika dalam banyak-banyak jemputan tu ada yang berulang-ulang, dia dah jemput kita 4 kali dah, sekali pun kita tak pernah hadir, tiba-tiba kali yang keempat dia masih mengundang kita, maka cubalah menghadiri jemputannya. Pesanan saya yang terakhir, bagi jemputan-jemputan yang kita tidak dapat menghadirinya, bagi menunjukkan tanda sopan dan berakhlak, ambillah kesempatan untuk minta maaf kepada tuan kenduri yang menjemput kita dan nyatakan kepadanya sebab kenapa kita tidak dapat menghadiri kendurinya. Jadi dia akan faham. Kalau kita tak hadir, tak menyatakan alasan tak hadir, tak boleh dengan maaf, itu jadi kurang beradab sikitlah. Wallahu a'lam.